bila tengok keadaan isterinya macam tu. Badrul dah nekat, penumbuknya digenggam kemas, langkahnya tegap, pijak anak tangga paling tinggi. Dia terus berjalan menuju ke arah Camelia. Isterinya tu perlu diselamatkan, perlu disedarkan dengan apa cara sekalipun. Tapi selang beberapa langkah, tingkah laku Camelia tiba-tiba berubah. Kalau tadi dia cuma renung jauh ke langit hitam, sekarang dia berpaling ke kiri. Tangan kanannya dia angkat ke arah hujung kampung, lalu berkata, "Di ngarai sana tempat aku," dan gedebuk Camelia tersembam ke lantai. Badrul tak sempat nak sambut. Allahu Akbar. Cepat-cepat Badrul angkat kepala Camelia yang terkeluar dan letak atas ribanya. "Ya Allah, Camelia, apa jadi dengan awak ni? Lia, Camelia!" Badrul melengung bawah beranda dekat meja batu tempat anak-anak dia suka main masak-masak dengan damula. Tangan dia gentil sisa plastisin yang masih melekat dekat meja tu. "Dekat sini tak ada orang boleh berubat ke, Bad?" "Ada kot, saya dah bagi tahu imam sini. Dia kata nak buat baca Yasin dekat rumah." Elok juga tu. Kalau kau bawa dia orang balik sana, kerja kau macam mana?" "Tengah fikirlah ni, dengan sekolah Jamil lagi." Tu aku cakap, takkan nak tinggal anak-anak sini. Korang laki bini duduk sana, tak patut." "Itulah pasal. Aduh, saya pening lah Pak Long," kata Badrul sambil garu-garu kepala. Kepala dia memang gatal lepas jelumur cah robot pagi tadi. Kisahnya lepas Camelia rebah ke lantai, dia terus tak sedarkan diri. Badrul baringkan dia dekat bilik tingkat atas tu juga sebelum telefon cah robot dan Pak Idris, imam masjid. Cah robot datang kelang kabut sampai rempuh pintu dapur tu. Lepas tu dia tabur garam kasar keliling rumah. Tak cukup dengan tu, kepala Badrul pun dia tabur garam. Entah dari mana dia belajar benda tu. Mungkin ada baiknya, tapi Badrul tak tahu. Badrul pun hulur je lah kepala dia bagi cah robot tonyoh-tonyoh dengan garam. Garam ni bukan garam aku duk masak gulai tu tau. Ini garam bukit, Tok Batin Sungai Malela yang bagi. Dia kata kalau nampak setan kau tabur je garam ni atas kepala dia. Itu kata cah robot. Badrul relakan je. Mungkin tadi cah robot nampak Badrul yang setan, bukan Camelia. Lepas cah robot sampai, tak lama lepas tu Pak Idris pula muncul. Kemudian menyusul pula Kak Timah Alejandro, Kiah Bomba dan beberapa orang lagi. Bila dah cerah, okey guys, saya nak share sikit. Kalau korang jenis minat kisah seram yang berat, jalan cerita padu, penuh misteri dan twist, sekarang memang banyak novel seram tempatan yang memang power gila. Saya sendiri dah jumpa beberapa pilihan novel seram yang memang lain dari lain. Jalan cerita dia bukan biasa-biasa. Ada yang psikologi, ada yang kisah kampung, ada yang penuh elemen mistik yang buat kita fikir lama lepas habis baca. Kalau korang jenis suka feel macam cerita malam ni, serius korang kena try baca. Link saya letakkan dekat bahagian lihat produk. Korang boleh check sendiri nanti.